Okey guys, ini adalah motor Morini Escape 1200cc. Harga dia RM49,880. Sangat berkuasa. Pulah memang terangkat tayar-tayar dan sangat canggih. Jom kita review. Guys, mana nak dapat dengan harga ni? Dapat enjin V-twin 87 degree dengan 129 horsepower. Siap dengan quick shift up and down. Sebab apa? Sebab dia right throttle by wire. Dan dekat bahagian atas ni kalau kita tengok, semua datang dengan jajan-jajan yang mahal. Contohnya, kita ada master pump brake daripada Brembo dan juga clutch hidrolik daripada Brembo. Di bahagian kokpit kita ada LCD TFT yang sangat terang dengan amaran radar di bahagian belakang untuk bagi tahu kita ada orang ketak belakang, dan juga dia datang dengan cruise control, grip warmer. Suspension bahagian hadapan adalah unit daripada Kayaba USD Fork yang kita boleh adjust compression dan juga rebound. Sama juga dekat bahagian belakang, monoshock dia juga boleh di adjust dengan hanya memusingkan tombol. Sangat mudah untuk di adjust. Kita hanya pusingkan untuk ikut kita punya keselesaan. Kat bahagian belakang ni, lampu dia design pun sangat cantik. Nampak simple dan mudah. Siap dengan top rack dan juga design exhaust yang tinggi. Untuk apa? Untuk mudahkan kita buat kerja-kerja jalan off-road. Bahagian hadapan ada lampu jenis LED dengan DRL light yang sangat cantik, dan radiator di sebelah kanan dan sebelah kiri. Siap dengan dashcam. Harga memang tak masuk akal. Cuba hampa komen, patut beli ke tak beli? Yang komen mesti tanya pasal spare. Follow, like, share untuk video yang seterusnya.